Polis mengesan pemandu kenderaan pelbagai guna MPV selepas dipercayai terlibat dalam kemalangan. Tular di kilometer 239.2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Air Keros Senawang 10.30 malam semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Rembau, Deputi Superintenden Azmi Ali berkata, sebuah van jenis Renault Kangoo yang dipandu oleh wanita Melayu berusia 20 tahun bersama dua penumpang telah terbabas selepas dihimpit oleh MPV yang masih belum dikenal pasti. Beliau berkata siasatan awal mendapati punca kejadian berlaku ketika van dalam perjalanan dari Air Keroh ke Senawang. Sampai di lokasi, pemandu van yang memandu di lorong tengah telah dihimpit oleh sebuah MPV dari arah belakang yang menyebabkan pemandu van hilang kawalan lalu terbabas di lorong kiri Lebuh Raya. Akibat kemalangan, penumpang belakang van mengalami kecederaan dan masih menerima rawatan di Hospital Rembau, katanya dalam satu kenyataan. Jelasnya, pemandu van dan penumpang hadapan berusia 18 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kemalangan diminta tampil dengan menghubungi Pegawai Penyiasat Sub-Inspektor Muhammad Faris Sayyidi Osman di talian 013 3806 648.